Kalau macam ni, teruklah saya. Isteri saya dah balik kampung, tapi saya pula ada hal penting. Boleh tak awak tolong jagakan anak saya untuk sehari saja? Saya ingatkan apa tadi? Kalau untuk jaga anak Encik, tak adalah jadi masalah sangat pada kami, Encik. Baguslah kalau puan dah cakap begitu. Lega sikit hati saya. Cuma untuk hari ini saja. Baiklah, saya faham, Encik. Masuklah dulu, Encik. Minum air. Tak payahlah. Terima kasih sajalah. Saya nak cepat ni. Tinggal ya, ingat jangan kau buat nakal tau. Selamat jalan, Encik. Mari, silakan Iyojo. Jangan malu-malu ya. Masuklah main-main dengan anak makcik tu. Nobita dan kucingnya. Nobita, Doraemon. Ini Ijo datang. Kamu berdua pergilah main dengan dia, ya? Saya ingatkan cantik sangat rupa dia. Apa awak cakap? Nobita, tak baiklah buat macam tu pada tetamu. Pedulikanlah, Ijo. Pergi main dengan Nobita tingkat 2, ya? Ya, bagus tu. Saya tak maulah. Saya pun. Janganlah begitu. Kita kenalah layan tetamu kita dengan baik. Pergi naik cepat, pergi. Ya, mari, Ijo. Kenapa Nobita tu bersikap begitu hari ini? Heran saya. Hari ini saya janji nak bawa dia pergi mancing. Sebab itulah dia marah agaknya. Pergi memancing? Kalau lebih baik Papa tolong jaga anak pengurus tu, tak adalah saya ni teruk sangat. Yalah, tapi... Oi, mari kita belakang nak, Doraemon. Awak jadi kuda nak? Apa awak cakap? Jangan bergurau lah. Tak mungkin saya nak buat begitu. Baiklah, kalau begitu saya akan cakap pada papa saya biar dia pecat Papa Nobita. Janganlah begitu. Doraemon, kita mesti sabar saja. Tolonglah jadi kuda, ya. Kalau untuk selamatkan papa saya sanggup mengubah apa saja. Kejap. Matilah saya. Mana boleh macam ni? Asyik kena berbodoh aja. Macam ni lah bila berkawan. Nah, makan ni. Mari kita makan. Mari. Tak boleh. Kek ni saya punya. Mana boleh macam tu, Ini untuk seorang satu tau. Kalau nak kesian, ambil satu ni, bagi 2. Betul ada ni. Tak apalah, Papa punya pasal. Saya cekik, makcik. Bagi saya air. Doraemon, awak tak rasa sakit ke kena jadi kuda tu? Awak buat sesuatu, Doraemon. Saya memang tak boleh sabar lagi, Nobita. Saya ada satu cara. Cermin untuk diri sendiri. Apa ni macam cermin biasa aja? Tapi awak mesti terkejut kalau tengok kek ni. Dari 1 boleh tambahkan jadi 2 dalam cermin. Bagusnya cermin ni. Bolehlah kita buat banyak, ya? Cukuplah tu banyak ni. Sekarang boleh kita makan puas-puas, ya? Kena kontrol lah. Ini saya punya lah. Macam mana, sonok kan? Saya nak tu. Saya nak juga. Saya nak. Sunia, bagilah dia punya keren tu sekejap, Sunia. Tak boleh. Ini hadiah papa saya dari luar negeri. Di sana saja ada kren macam ni. Macam mana ni, Doraemon? Kita kenalah gunakan taktik yang macam tadi tu. Sunia, tolong pinjamkan sekejap. Saya punya sekejap aja ya, pinjam ya. Betul ke ni sekejap saja? Saya janji. Terima kasih ya. Dah, Doraemon. Baiklah, saya pergi sekarang. Apa dah jadi ni? Tak ada apa, Mama. Ijo kata dia nak akan keren Sunia. Kena buat cepat-cepat. Kenapa kau biarkan dia ni menangis? Ichio ni kan tetamu kita. Tapi, Mama. Nobita, cepatlah pulangkan kren saya tu. Iyalah, sekejap lagi saya pulangkanlah. Awak Mana ni. boleh? Saya akan panggil kren tu. Apa? Tunggu. Saya punya yang mana satu ni? Kalau macam ni teruklah saya. Mama. Hebatnya. Doraemon, kalau kawan kita hijau saja tak seronok lah ya. Papa, balik sekejap. Apa dia? Kenapa ni kau berdua tak pergi bermain dengan Ijo ke? Kami dah tinggalkan bayang-bayang kami di sana untuk bermain dengan dia. Tak apa-apa kan? Bayang-bayang? Apa yang kau cakapkan ni? Cuba Papa tengok muka Papa di cermin ni. Nanti Papa tahu kan? Ada suara lagi macam apa? Tentu rencana kita berjaya. Betul ke tak apa ni? Bolehkah kita pergi? Apa yang Papa
Papa nak bimbangkan? Kenapa dua Papa ada di sana? Cepat, jangan tunggu lagi. Mari kita pergi sekarang. Awak tak nak main dengan saya ke? Marilah kita main sama-sama. Saya dah kena tipu rupanya. Kemana mereka dah pergi agaknya? Macam apa ni? Wah, ada lagi salah penyerupai saya seronoknya. Baiklah, saya nak banyak-banyak macam saya. Bunyi apa tu? Bising sangat Apa dia tu, Doraemon? Entahlah, saya pun heran juga. Macam mana ni? Mana satu hijau? Sekejap lagi bapa dah nak ambil. Macam mana ni?